Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya nak tunjukkan salah satu petua macam mana nak menentukan sama ada madu lebah ini adalah betul-betul original ataupun tidak. Mula-mula tuangkan sedikit ke dalam pinggan atau mangkuk yang flat. Lepas tu tuangkan sedikit air. Dan kemudian pusing selulunya arah tawaf, arah lawan jam. Dan kita lihat apa yang jadi pada madu tersebut, InsyaAllah. Sekiranya madu itu betul-betul asli, ia akan membentuk imej sarang lebah itu sendiri. Lihat nampak tak tu? Dah mula terbentuk dah bentuk sarang lebah. Okey. Goyang ke arah lawan jam, arah tawaf. Itu dia. Nampak imej sarang lebah itu sendiri, insya-Allah. Ya. Dan petua daripada tuan-tuan guru dan tuan ustaz, kalau nak tahu madu tu betul-betul lebih asli, senang saja. Bawa balik saja madu tu, insya-Allah. Kalau dia betul-betul asli, pinggan ni pula akan terbang, ya. Terbang melayang-layang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba.